Tengoklah betapa kuatnya Amerika sampai dia boleh pecah masuk negara orang macam tu, dia siap boleh tangkap presiden negara orang tu sekali. Kalau Amerika nak buat pada Perdana Menteri Israel tu, tak ada apa masalah, dia boleh buat bila masa saja. Bahkan dekat semua Perdana Menteri pun dia boleh buat tau. Walaupun apa yang Amerika buat ni salah dan kita wajib tentang, tetapi ini mesej pada dunia juga tau, untuk menunjukkan bahawa Amerika ni sangat berkuasa di atas muka bumi ni. Dan sebab itulah kita kena bijak berdiplomasi dengan Amerika. Korang kena ingat tau, negara kita ni negara minyak. Venezuela tu pun negara minyak. Jadi cara kita berdiplomasi dengan mereka ni kena berseni. Kita boleh kecam, kita boleh marah Amerika, tetapi kita mengikut saluran yang betul. Dan jangan sekali kita emosi dalam berhadapan dengan mereka. Yang macam baru-baru ni tak nak Presiden Amerika datang Malaysia lah apa semua tu. Sekali lagi tau, Malaysia ni, negara kita ni ada minyak. Walaupun negara kita ni tak ada minyak sebanyak dekat Venezuela tu, tetapi minyak tetap sumber yang sangat penting, terutamanya pada negara-negara besar ni. Jadi cara kita berpolitik dengan mereka pun kena cerdik. Apapun saya mengecam keras tindakan Amerika yang menceroboh masuk ke negara berdaulat Venezuela, dan mereka harus melepaskan Nicolas Maduro dengan segera.